Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak bercakap hari ni tentang wear and tear. Maksudnya ada benda yang boleh haus lah. Maksudnya benda tu bila pakai lama-lama dia akan bermasalah. Okey, macam ni ya, tadi kat sini. Ini adalah label kelas. Label kelas ni sepatutnya kita tengok yang baru lah. Okey. Tengok elok. Okey, yang baru dia punya lubang ni adalah lubang yang elok ah. Lubang yang elok. So bila yang dah lama pakai, dia akan haus. Lubang ni akan jadi bujok. Contoh ah, tengok ah. Benda ni boleh bergerak ah. Dia boleh bergerak. Bila dia bergerak, kita punya tarik kelas tak sedap ah. So macam motor-motor yang datang kat kami ni, owner cakap apa yang tak okey, test habis tukar. So macam motor ni, apa yang bila kami duduk atas motor, kami bawa motor dia running, antara yang tak sedap dia kelas lah. So bila kami tengok benda ni dah wear, kami akan tukar lah. Okay, kita akan buka tengok apa yang wear. Jaga-jaga pakai T8. Bawah ni ada nut ah. Nut dia jangan hilang. Okey, mari dekat kamera. Nampak tu dah bujok ah. Lubang dah bujok. Kalau yang baru dia bulat. Itu beza dia. So bila kita tukar yang baru, kita akan rasa lebih sedap lah. Kita tarik lah. Okey, senang saja pemasangan dia. Dan selesai macam tu saja. So benda-benda ni jangan pelik lah kalau dia ada jangka hayat dah. Kami komen ni bukan kami nak makan duit sangat. Bila kami ni dah terbiasa motor-motor yang sedap, bila kita test motor customer yang tak sedap, kami rasa je nak tukar lah. Baru dia ada rasa sedap tarik tu. Dia main balik lah. Dia tendang balik cantik. Kalau yang tadi tu bila kita tarik, lepas dia tak mau nak patah balik dengan habis. Ni pun dah tak gegak dah. Okey, itu saja. Ambil tahu dan jangan panik. Benda-benda ni tak ada masalah. Ada apa-apa berkaitan RR nak tanya, sila PM kami lah. Okey, macam biasa, ingat RR, ingat pakai taraf. Assalamualaikum.